Saya ni tuan-tuan orang Pahang. Pahang ni orang kenal rauk tu durian je sekarang. Budak sekarang kenal durian tu rauk, rauk tu durian, durian tu rauk. Padahal rauk tu dulu terkenal dengan Kemenes. Tuan-tuan tahun 70-an pergi rauk ah. Masa tu kan banyak sekatan jalan raya, tak boleh pergi. Rauk adalah antara KTJ utama untuk pasukan batalion kedua Askar Melayu. 63% daripada anggota komunis dari unit penggempur ke-6 datangnya daripada Rauk, khususnya di kampung Sungai Ruan. Penggempur ke-6 ni ketua dia nama Chong Cho. Ni legend lah dalam nama orang komunis. Kenapa Rauk banyak komunis? Ini pernah orang buat kajian ilmiah. Sebab dia dekat dengan kawasan kegemaran PKM, Parti Komunis Melaya ni. Dia banyak hubungan tempat tu dengan Rauk. Contohnya dia dekat, dia boleh akses pergi ke tempat yang banyak komunis juga. Kerling, KKB, Kuala Kubu Baru, apa lagi, Rasa, situlah Batang Kali, Serendah. Kalau belah Pahang ni Karak, Lancang, Sempalit, Bilut, Batu Talam, Dong, Sungai Koyan, Sungai Calit. Ni semua komunis dulu. Sebab itu pasukan polis hutan dulu, kalau tanya yang dah pencen sekarang, teruk kena ambush. Sampai terpaksa minta bantuan daripada Batalion 3 Ranger, Platoon 4 Batalion 3 Ranger, sampai ke lokasi terpaksa berlawan. Sehingga kerajaan terpaksa buka Felda Sungai Koyan. Sungai Koyan tu nak putuskan laluan hubungan hutan antara Rauk dengan kawasan-kawasan panas komunis. Kerajaan buka tanah Felda di Sungai Koyan, iaitu ke kawasan utara sebelah kawasan di Batu Talam. Dan di Felda Sungai Koyan ini pula 70% daripada peneroka adalah tentera. Apa sebab? Komunis jahat. Mereka lah bertindak menjadi mata telinga kerajaan ketika itu. Sebab itu kita ucap terima kasih lah pada pagi ini, berkat perjuangan polis dan anggota tentera kita sepanjang tindakan kerajaan lah untuk nak membeteras komunis dari tahun 48 sampai 58. Pihak keselamatan kita berjaya bunuh 6,602 komunis, tangkap 1,279 orang, 2,246 surrender. Sehingga tamat darurat tahun 60, ada 6,710 komunis kena bunuh, 1,287 kena tangkap, 2,702 orang surrender. Sampai 28 Ogos 1959, 98% komunis berjaya dibunuh, ditawan atau menyerah diri.